Jom Jaman Sikit. Hari ni ada Adik Jaman nak bawa korang pergi nasi lemak tudung saji dekat Bandar Sri Alam. Dengar-dengar nasi lemak tudung saji ni viral tau sebab masakan dia pelbagai dan sedap. Oh, betul ke? Tapi kenapa orang beratur ni? Yelah, memang menjadi pilihan lah sebab makanan dia memang padu. Untuk nasi lemak dia memang wangi, lembut, cukup rasa lemak santan tu. Dan sambal dia pun pedas-pedas manja je. Tapi kalau yang suka pedas, boleh pilih sambal yang pedas tau. Yang paling best, lauk dia memang banyak pilihan. Dari ayam goreng berempah, soto sambal, kelang sambal, sampai sambal ikan bilis petai yang jadi rebutan pun ada juga. Tapi kalau korang nak makan yang ringan-ringan, korang boleh try roti bakar butter kaya dan juga keropok leko. Untuk roti bakar ni, roti dia garing and then dekat dalam dia lembut je. Disambut dengan butter, rasa dia memang manis berlemak. Untuk keropok leko dia pula memang gemuk-gemuk dan sos dia pun sedap. Kalau tekak tu tiba-tiba nak makanan barat pun ada tau. Korang boleh try grilled chicken chop ni. Ayamnya dipetak dengan rempah, memang rasa sampai ke dalam. Ayam lembut, juicy dan disajikan dengan sos black pepper yang pekat dan cukup rasa tu memang ngam. Coleslaw dia pula memang fresh. Lepas tu sekali suap tu teringat-ingat rasa dia. Kalau korang nak tukar menu Nusantara pula, macam nasi air penyet ke, dia pun ada tau. Ayam dia digoreng garing and then isi dia lembut. Lepas tu mestilah ada sambal penyet, tepe, tahu goreng, sayur dan nasi putih yang panas. Yang paling Kak Jamal suka, sambal penyet dia ni. Memang pedas-pedas tapi ada rasa manis-manis. Memang berpeluh lah makan tu. Dah puas menjamah, tak kenalah kalau tak ada air kan. Macam ni adik-beradik Jamal order dia punya signature. Untuk blue soda ni memang refreshing sangat. Lepas tu ada strawberry lemon yang masam-masam manis tapi cukup kick. Lepas tu ada juga cookies and cream yang bagi rasa creamy dan manisnya pun just nice je. Memang lengkap lah semua hidangan ni. So korang kalau tengah cari tempat makan yang sedap dan harga berbaloi, datang je dekat nasi lemak tudung saji Bandar Sri Alam ni sebab adik dah Kak Jamal approve.